Pengembaraan 3 puteri di hutan belantara sakti. Di pinggir kerajaan Mutiara, tinggallah 3 orang puteri yang berbeza tetapi akrab, puteri bunga yang gagah, puteri jelita yang bijak, dan puteri cindai yang baik hati. Mereka sering mendengar cerita tentang bintang kristal yang tersembunyi jauh di hutan belantara sakti. Kita mesti mengembara ke hutan sakti untuk mencari bintang kristal itu, ujar puteri bunga penuh semangat. Tangannya menggenggam pedang kecil sebagai simbol keberanian. Puteri jelita mengangguk setuju, sambil menyemak beg sandangnya yang berisi kompas dan buku-buku herba. Hutan belantara sakti sangat indah, dengan pokok-pokok bercahaya biru, tetapi ia juga penuh dengan cabaran yang memerlukan kerjasama. Cabaran pertama mereka ialah menyeberangi sungai awan yang airnya berkabus tebal dan arusnya deras. Puteri jelita menggunakan kebijaksanaannya. Bunga, gunakan kekuatanmu untuk melontar batu besar ini dan ikat tali di seberang. Cindai, pegang erat-erat hujung tali ini di sini. Mereka perlu bekerjasama untuk membina jambatan tali yang selamat. Dengan kekuatan puteri bunga dan arahan yang teliti dari puteri jelita, mereka berjaya menyeberang tanpa jatuh ke dalam sungai awan. Namun, mereka kini dihalang oleh dinding akar berbisik, akar-akar tebal yang kelihatan seperti seekor raksasa yang sedang tidur. Puteri Cindai teringat pesan ibunya, kadang-kadang, yang paling menakutkan hanyalah menunggu kebaikan. Dia menghulurkan sekeping roti madu kepada akar-akar itu. Ia memerlukan keberanian untuk mendekati sesuatu yang kelihatan menakutkan. Tiba-tiba, akar berbisik itu perlahan-lahan berundur dan membuka laluan. Ternyata ia hanyalah penjaga hutan yang kelaparan. Ketiga-tiga puteri tersenyum lega kerana keberanian puteri Cindai telah menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka tiba di padang rumput yang bercahaya. Di tengahnya, bersinarlah bintang kristal yang sebenar. Cahayanya memancar indah, tetapi ia hanyalah sebiji kristal kecil, tidak sebesar yang mereka bayangkan. Puteri jelita tersenyum. Bintang kristal itu cantik, tetapi ia tidaklah sekuat yang kita sangka. Puteri bunga menyahut, ya, kuasa sebenar bukan pada kristal, tetapi pada kerjasama kita menyeberang sungai dan keberanian kita menghadapi penjaga hutan. Sejak hari itu, puteri bunga, puteri jelita, dan puteri Cindai mengajar rakyat mereka bahawa kerjasama dan keberanian adalah permata yang lebih berharga daripada 1000 bintang kristal. Kerana bersama-sama, mereka boleh menempuh apa sahaja.